Hai geng, Assalamualaikum. Hari ni aku nak pergi ke campsite dekat Nian Kedah. Campsite ni simple campsite ni. Campsite ni ada view dua, iaitu view laut dengan view Gunung Jerai. Kalau hangpa nak tengok ni campsite tu kat mana, kan? Nama campsite tu apa? Hangpa boleh kena tengok video ni sampai habis. Okey. Yang mana yang baru masuk channel aku ni, kan? Bolehlah hangpa subscribe video aku ni, kan? Boleh like, share dan komen lah, supaya aku lebih semangat untuk buat video-video macam ni, kan, vlog-vlog macam ni, kan. Okey, layan video aku ni. Okey, tu. Green tu, big dia tu. Banyak green. Nice view ni. Ayak green tu. Alhamdulillah geng, settle pasang kemah dengan flagship campsite Kampung Ruat Nian Kedah, campsite Caribbean campsite. Yang ni yang campsite yang aku kata rahsia tu, kan. Tapi yang tengok dia punya view dia, tengok depan tu. Tu Pulau Song-Song kot. Aku tak tahu pulau apa ni. Tengok sunset petang dah. Temple. Tenda ni ayak surut sikit. Ni yang kata view depan laut ni. Lawa weh. Tapi depan ni tak boleh mandi je. Dia berselut sikit. Tapi kalau ayak naik boleh lah mancing. Lawa weh.
Ini depan ni penuh ni, depan ni. Caribbean Campsite Yan Kedah. Belakang ni pula tengok. Ni view Gunung Jerai. Di luar Malaysia mengkoyak lihat tu. Oh. Ni view Gunung Jerai. Mantap Pak Bu. Suasana malam di Caribbean Campsite. Oh, malam ni bintang bintang bergemallapan. Oh. Depan ni kira pulau-pulau ni kira cerah kan. Mungkin orang pergi lek tu. Lampu banyak. Depan pun lek ni. Oh, bintang cantik tu. Bintang cantik. Ni suasana malam dekat Caribbean Campsite. Ni jiran-jiran aku semua. Oh, meriah lepas semua. Meriah lepas semua. Aku lah. Kita newbie kan. Kita layan lah. Bruh. Tu kemah kecil. Beda Fifi nak tidur. Aku terpaksa bawa Fifi main sini sebab tak ada orang nak jaga kan. 3 hari 2 malam nak tinggal rumah. Kesian kat dia. So aku terpaksa bawa dia main sini. First time dia main campsite. Sini patutnya tak boleh bawa. Tapi aku tanya owner campsite, dia kata kalau apa? Kalau ada macam ni kan, kandang dia tu jangan lepaskan dia kan. Okey lah. So kita kena jaga lah kan kawasan ni. Dia kawasan private. Takut mengganggu kamper-kamper yang lain kan. Malam ni makan mana ada yang ni. Tadi aku tapau ayam nasi gandak tadi, NS. Nak masuk pun tak larat dah ni, letih. Lagi lah. Nak masuk letih dah ni. Tengok depa ni orang ni nak makan apa.
Kena kopi. Kena kopi econg panas-panas. Tepi pantai. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap weh. Panas. Lecut bibir tu. Malam ni tak ada aktiviti sangat lah ni. Aku sampai letih. Letih set up apa ni kemah. Letih set up kemah flagship kan. Lama tak pasang. Bayangkan berapa bulan lah aku tak pasang. Apa ni kemah. Dengan set up tengah-tengah apa? Tengah-tengah panas ni. Panas cencing lah. Okey geng, aku nak tidur ni. Jumpa esok. Morning geng. Ini hari kedua aku duduk dekat campsite. Caribbean campsite dekat Kampung Ruat, Ian, Kedah. Alhamdulillah semalam tidur lena. Tak hujan semalam. Sejuk gila kawasan ni. Serius sejuk. Sampai petang kemarin. Panas cenceng kawasan ni sebab tak ada apa. Tak ada pokok sangat kan. So panas sikit lah. Sampai malam tu memang sejuk lah. Sejuk gila. Biasa sana. Mana nak dapat view macam ni. Nak buat pergi orang pergi apa? Nelayan. Mencari rezeki. Banyak buat. Semalam kawasan ni gelap. Tapi ada lampu banyak kan. Depan-depan ni kan. Lepas pergi tahu tangkap sotong apa tahu lah kan. Kawasan-kawasan ni. Ni first time aku tidur dekat apa ni tepi pantai. Lalunya tepi apa? Lalunya dekat sungai apa kan. Ya. Ingat kalau ayak ada boleh mancing tadi. Sungai Buyu kan. Ayak green. Tapi tadi aku tengok ada orang angkat tengok lah. Kalau ayak dalam sikit je kan. Kita ronda di sekitar Kampung Ruat. Tepi pantai ni. Nice weh duduk kampung. Memang best lah. Kita biasa duduk apa? Duduk Penang kan. Dengan sesok jam je kan. Tiba-tiba main duduk kat kampung ni.
dengan suasana apa ni, apa, Gunung Jerai depan laut, rasa hilang stres tu kan. Memang best lah. Yang mana hampa baru nak pergi nak camping ni, I dah mau cuba. Ni lah pengalaman kita camping dengan family kan. Ni pot makan yang viral kot. Tengok petang ni kita try tengok. Dan ni kami tengah cari pot mancing puyuh ni. Boleh dong mancing ni lah. Ha? Dia tak kira cetek, dia kira ada ikan. Okey tu. Dia ada ikan. Oh ni ada, Long. Ada. Ada ikan lah. Kena pergi cari umpan kan. Ada ikan lah pasal ni. Tu, dia melengkap. Aku tak tahu ikan wan ke ikan puyuh lah. Kawasan ni ada ikan wan lah. Oh tu. Nampak tu. Ada lah. Ada. Ikan confirm ada. Jom geng, kita pergi cari umpan tu geng. Umpan bengai puyuh. Weh, tapi tangkap nak belelang dia tu. Tak belelang. Jom. Belelang tak belelang? Belelang. Ha? Nak buat apa kayu? Ada. Oh tu, ada memang ada. Orang tak mancing kat sini. Ni sungai ke parit ni? Sungai kan? Ha? Parit. Jumpa Pek Ngor kat geng. Ni kami duduk dekat pekan yang kecil. Kita order Pek Ngor tu siang, tak lagi kita main ambil je. Nak lambat lagi dia tengah buat. Okey geng, tadi aku pergi yang kecil. So aku dah tapau apa? Roti bakar, Pek Ngor nyok. Dia bagi gulai. Aku ambil gulai ikan benar sekor. Nasi lemak tadi. Okay, so lah ni dah pukul 9.30 aku nak makan. Aku pergi ronda aku tadi. Okay, jom kita makan geng. Bismillah. Hello. Nak. Mau bantu air. Panas. Oi, panas. Biar air kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ku. Nak mama nak macam. Nasi lemak bukan yang kecil, main janja. Tak macam dulu. Okay, ipo. Oh. Pekat. Dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Tak semua. Yang ni pagi tadi aku tengok kedai ni tak buka lagi. So petang ni dah ramai dah. Warung tepi pantai, kopi, sup laksa, nasi ayam, mi kari, mi udang, dessert, snack. Rabu hingga Ahad 12 hingga 7 petang. Ramai ni. Ramai. Ramai tengok. A few moments later. Hi gang, morning. Ini hari ketiga aku berada Caribbean Campsite. So lagi pukul 12 nak check out pula. Hari aku nak kemah-kemah hari. Nak check out tu ya. Pagi ni tak nak buat apa sangat. So sarapan, kemah-kemah, check out tu ya. Apa yang pengalaman yang kat sini yang best? Oh, memang malam sejuk, siang panas sikit lah. Owner kata musim angin kuat. Dan ni bulan 1 sampai bulan 5 kot dah okey. 12 sampai bulan 5 okey. Bulan 6 sampai bulan 11 kot. Yang tu kena jaga-jaga sikit. So kalau bulan 1 dengan 5 tu so far okey, angin pantai pun tak kuat sangat lah. Biarlah kata tu kan. Tapi apa-apa pun campsite ni memang best. View cantik. Depan laut, belakang Gunung Jerai. Lepas tu fasiliti kat sini, toilet ada, surau ada. Ni tempat makan pun dekat je sini. Kau boleh keluar kat jalan Lian depan ni. Kau pergi dekat pekan Lian tu pun kau boleh beli macam-macam lah. Satu market depan ni ya. Pasar yang kecil tu. Tanjung Dawai pun dekat kan. Gunung Jerai pun dekat. Kau boleh sampai main camping sampai main jalan-jalan. Sampai aku recommend pun sampai. Facility okey, owner pun okey. Harga pun berpatutan. Okey geng, aku dah settle dah semua. Dah clear tapak semua. So aku nak on the way balik lah. Okey, tapak semua dah clear. Okey, semua dah clear lah.